Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama diberi Nur Khalidah Nasuha binti Hairul Nizam. Saya berumur 12 tahun. Saya belajar di Sekolah Kebangsaan Alor Gajah 1. Hobi saya ialah membaca buku dan bersukan. Manakala cita-cita saya ingin menjadi seorang peguam. Saya berasa amat teruja untuk mengongsikan mengenai sebuah buku cerita yang telah saya baca, iaitu buku yang berjudul 16 Cerita Terpilih Sahabat Hutan. Buku yang saya akan ulaskan pada hari ini ialah buku 16 Cerita Terpilih Sahabat Hutan. Buku 16 Cerita Terpilih Sahabat Hutan merupakan sebuah buku cerita kanak-kanak dalam bahasa Melayu yang diterbitkan oleh Edikut Publication Sendirian Berhad. Buku ini mengandungi 16 cerita pendek tentang haiwan dan kehidupan mereka di hutan yang penuh dengan pengajaran dan nilai murni. Buku ini sesuai dibaca oleh pelajar sekolah rendah, terutama dari tahun 1 hingga tahun 6, kerana isi ceritanya mudah difahami dan sangat sesuai untuk pembaca muda yang sedang belajar membaca dan memahami kisah moral. Buku ini mempunyai kira-kira 147 hingga 148 muka surat, termasuk muka surat ilustrasi berwarna yang menarik. Setiap cerita diselitkan dengan gambar-gambar atau ilustrasi berwarna-warni supaya pembaca muda dapat lebih membayangkan peristiwa dalam setiap kisah. Ilustrasi-ilustrasi di dalam buku ini menggambarkan watak haiwan seperti arnab, semut, itik, gajah dan haiwan lain yang hidup di hutan. Gambar-gambar ini bukan sahaja menarik minat kanak-kanak, malah membantu mereka memahami jalan cerita dengan lebih jelas tanpa perlu membaca teks yang panjang. Penulis buku ini ialah Muhammad Zarif, seorang penulis yang menulis cerita-cerita ringan dan menarik untuk kanak-kanak. Dalam beberapa katalog perpustakaan, Muhammad Zarif disebut sebagai pengarang buku ini, dengan penyusun dan editor yang membantu menyusun cerita dalam format yang sesuai untuk pembaca muda. Cerita-cerita yang terkandung di dalam buku ini ialah kisah-kisah fabel atau dongeng yang menonjolkan watak haiwan sebagai tokoh utama tetapi berperilaku seperti manusia. Ini menjadikan setiap cerita bukan sahaja sahih dari segi percakapan tetapi juga penuh nilainya kerana setiap watak membawa satu mesej atau teladan moral yang penting. Tema utama buku ini ialah persahabatan, tolong-menolong, kerja keras, kejujuran dan kepintaran. Contohnya cerita seperti arnab yang sombong mengajar kita bahawa sifat sombong dan membanding-bandingkan diri dengan orang lain boleh membawa masalah. Cerita sang semut yang rajin menekankan kegigihan dan kerja keras sebagai sifat yang patut dicontohi oleh kanak-kanak. Manakala anak itu yang hodoh mengingatkan kita supaya menghargai diri sendiri walaupun berbeza dengan orang lain. Semua cerita mempunyai cara penyampaian yang mudah dan santai supaya sesuai dengan pelajar sekolah rendah. Setiap cerita ditulis dalam bahasa yang ringkas dan sesuai untuk pembaca muda yang baru mula belajar membaca sendiri. Cerita-cerita ini tidak terlalu panjang, jadi kanak-kanak tidak akan cepat bosan. Tambahan pula, penggunaan bahasa Melayu yang mudah dan jelas membantu pelajar memahami suatu cerita tanpa terkejut oleh perkataan yang susah.
Ini menjadikan buku ini sesuai dijadikan buku bacaan harian di rumah atau bacaan tambahan di sekolah rendah untuk menggalakkan minat membaca dalam kalangan kanak-kanak. Satu lagi ciri menarik buku ini ialah ilustrasinya yang penuh warna. Setiap cerita disertai dengan gambar-gambar kecil yang menarik seperti hutan yang hijau, haiwan yang ceria dan adegan-adegan yang menggambarkan tindakan cerita. Ilustrasi ini bukan sahaja menarik minat pembaca muda tetapi juga membantu pelajar yang belum mahir membaca untuk mengaitkan imej dengan teks. Sokongan visual ini memang penting terutama bagi pelajar tahun 1 hingga tahun 3 yang masih dalam proses mempelajari huruf, suku kata dan ayat. Kelebihan buku ini ialah ia bukan sahaja menghiburkan, malah mengandungi pengajaran moral yang kuat yang dapat membantu pembaca muda memahami nilai seperti hormat menghormati, bekerjasama dalam kumpulan, berani menghadapi cabaran dan menjadi seorang sahabat yang baik kepada rakan lain. Setiap cerita pendek walaupun ringkas tapi memberi kesan mendalam apabila diaplikasikan dalam kehidupan harian sebagai seorang pelajar atau anak di rumah. Secara keseluruhannya, buku 16 cerita pendek Sahabat Hutan merupakan sebuah buku yang sangat sesuai untuk kanak-kanak sekolah rendah. Ceritanya pendek, ilustrasinya menarik, bahasanya mudah dan mesej moralnya sangat berguna. Buku ini pasti akan membantu kanak-kanak membina minat membaca sejak kecil umur lagi. Pelajar boleh berkongsi cerita ini dengan rakan-rakan atau membacanya sendiri sebelum tidur untuk mengasah kemahiran membaca dan daya imajinasi mereka. Di atas dahan burung tempua, melihat rusa tepi perigi. Salam perpisahan untuk semua, di lain masa bersua lagi. Pergi ke sawah menanam padi, padi masak, kuning berseri. Saya akhiri bicara di sini. Terima kasih, daun keladi.